ni pagi, selamat pagi. Kita dah makan dekat Roti Bang Nara Aonang. Okey, tu dia punya tukang tebal roti. Okey dia. Okey bang. Alright. It takes about 30 minutes or 25 minutes. Yeah. Okay geng, kita dah ada kat atas boot. Macam mana? Ai tak wet pula. Ada kata nak. Ni Tuhan. Gap pun yo. Abang panggil railing kat situ. Railingก็คือถ้ามานา Tampana abang panggil. Tampana. 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 Dan lagi kat situ jalan dalam 25 minit sampai. Oh, 25 minit sampai Tampana. Tapi dekat Tampana tu dia pulau ah. Bukan dia pulau, macam dia pulau dalam juga. Oh. Okey. Alright. Kita gerak dah sekarang. Macam kat rumah ni boleh duduk dia 3 malam. Tengok. Okey. Ke depan kita masuk ke dalam. Ni suasana kat dalam dia. Oh. Besok lah. Okey, kita akan bergerak. Kita dah sampai kat pulau mana tu? Pulau entah, tapi pulau entah. Okey. Jom kita nak jalan-jalan dulu kat sini. Aku tak tahu apa yang menarik kat sini. Cuma nak try tengok dulu. Oh, ni dia ada rock climbing. Hui, tinggi siut. Yang atas sekali tu. Oh, tinggi siut. Ini apa ni, aku taubat tak wani. Ini bukan untuk permainan aku. Haram tinggi boy. Ada lagi belah sini. Ni untuk beginner dia rendah lagi. Tinggi tu atas tu. Atas tu. Seorang-seorang dia buat apa tu? Woi, turun makan nasi woi. Jom.
Seterusnya ke mana? Kat Chicken Island. Chicken. What? Kita nak pergi takat Barama, apa kita nak pergi mana? Oh, okey. Alright. Pulau Ayam. Pulau Ayam. Chicken Island. Kita nak pergi mandi, betul? Mandi ya. Ni geng, kita dah penat. Penat dah. Penat. Aku penat. Apa snorkeling dia? Aduh. Ya Allah. Ada. Sekarang kami ada kat pulau apa tau. Kita kena jalan kat tempat yang tak tenggelam kan. Baru dah tak bosan dalam. Okey. Aktiviti ni menyeronokkan. Tapi sonok-sonok. Kata sonok lah. Tapi ya Allah tadi. Okay, aku lihat view. Okay guys, ni view. Inilah pulau ni, Pulau Poda Island. Package dia ni, dia ada satu yang sempoi guys. Dah kita mani-mani pulau letih semua, dia ada sediakan makanan weh. Tapi makanan pun sempoi. Tengok lagi aku.
geng. Ni dia package dia. Tu. Nak poi tu. Nasi goreng, nasi lemak. Boleh tambah. Ayam, kopi Makan macam dah. Oh. Anjing ah. Alhamdulillah. Lepas letih-letih tadi makan. Makan dia best memang tau. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng betul ada apa? Lepas pisang. Lepas tu ada puak tau lagi macam tu orang panggil puak. Apa panggil apa tu? Dia dalam tu dia macam lok tu tepung pulut tu. Bukan tepung pulut. Sagu tapi dalam tu ada nyuk kan. Ada nyuk. Layan lah. Okey. Bang. Air dalam weh. Air dalam yo. Boleh. Konten sikit. Aduh. Kok pula tu. Macam sampai dah. Dah lama. Tengok. Boleh. Potong apa? Abu. This one, the fruit tree. Thank you. Kita tak boleh tak. Style. He asked you when you cut this. The Kapitan. Not me. Okay. I was the technically. Okay. Betul kan? Orang duk bunyi sangat, orang duk tanya apa, orang duk bagi tahu kat aku ada apa? Burger CVE ni aku mencari dah. Tapi yang aku nak ambil ni tadi aku tak tahu. Punya daging bab. Sini yang halal tu dia ada tulis produk halal produk. Kita cari kat sini. Ni banyak macam-macam ni. Ambil semua kan, satu-satu. Okey. Dah jumpa dah. Jangan jealous. Kami dapat makan burger CVE. The next Melbourne. Okey geng, hari ni hari terakhir geng. Hari keempat. Hari kita nak ni kita bangun awal sikit lah ni. Lepas ni dah bangun, dah kemar-kemar barang dah masuk dalam van. Jadi kita nak makan sebontar dekat Bancang Cafe and Restaurant. Ni kena beli tiket dulu dalam belum masuk. Dia dah nak masuk tu kita nak lagi apa gerai nak. Ambil tu geng, nak masuk dalam ni. Ada singa. Macam mana boleh tersesat singa mai sini? Yang aku tahu ada gajah lah. Tu, singa, mana nampak singa? Bukan buah. Ini bukan kucing besar. Bukan kucing hutan.
Tapi singa. Mighty Tigers. Tu, banyak semua. Ni bukan kucing oyen. Okay geng, kita dah sampai kat tempat kafe dia. Pagi-pagi vibe macam ni memang best geng. Untuk lepas pagi kan. Sana. Okay geng, kita dah order makan, kita tunggu nak makan lagi. Tempat dia best geng, best. Santai lah, dekat Banchan ni santai. Okay geng, jom kita makan. Besar dekat ni tu. Aku main Thailand ni, aku cut sat. Bounty sat. Stop diet sat. Mana boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Yang pak kerja tu okey. Pak CQ. Pak Tak ada Q. Apa? E-W. Oh, Pak CEO. Pak CEO. Ini sotong EU. Ai. Try. Sotong EU. Kalau banyak Ini tambah nasi ni macam ni. ha? Nanti? Yang lagi? Nanti? Goreng. Berapa pagi orang makan tengah je? Betul besar ni berapa biji telur tau aku. Okay geng, kita dah sampai dekat Krung Hei Floating Market. Tiba-tiba sampai Anyai kan. Oh, okay. Nak pergi tengok apa yang ada kat sini. Orang duk ramai sembang sangat kan. Ni aku dah sampai dah, aku nak pergi tengok. Sinilah panggil Kaitok Decha. Kaitok Decha. Dia buat macam ini. Sampai sini boleh wait.
Okey, terima kasih.